Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ni yuk bersiaran di tahun 2026 Setelah lama kita tak buat video panjang-panjang dekat YouTube ni. Dan hari ni kita nak buat review sebuah bas WMG 9535, bas yang dibuat oleh New Hartley Coach. Tu nampak ada tulis tu, relax bro. Okey, sebuah bas sekolah yang datangnya daripada Kuala Kubu Baru Okey, kalau kita tengok warna bas sekolah ni, dia disulami dengan warna ungu sedikit. Sekejap lagi kita tengok keliling bahagian dalam, luar dan sebagainya. Okey, nampaknya dah cantik parking. Ayo kita pergi lebih dekat, kita review untuk WMG 9535 ini. So bas ini menggunakan chassis Mercedes-Benz. Orang kata susah sangat sekarang nak cari Mercedes-Benz punya chassis untuk bas dekat Malaysia ni. Dan pada ramai yang tanya kenapa dah lama tak ada Mercedes-Benz, saya pun tak pasti nak cakap. Tapi yang saya dapat info, tiada pasaran ataupun dah lama chassis bas diberhentikan pasarannya di Malaysia. Kenapa saya pun tak pasti saya tak boleh nak jawab soalan-soalan tu. Saya cuma bagi tahu dah lama chassis Mercedes-Benz untuk bas yang baru tak ada dekat pasaran Malaysia. So sekarang kita beralih ke bahagian belakang. Kita tengok inilah dia corak bas yang dibuat oleh New Hartley. Kiri kanan ada, belah bawah ada 3 lampu. Kiri ada 3, kanan ada 3 dan juga bahagian atas juga ada 3 di bahagian kiri dan 3 di bahagian kanan. So kalau siapa yang nak gunakan bas sekolah ni, boleh hubungi SJR 016 238 0058. Boleh telefon ataupun WhatsApp terus owner guys. So bas ini berada di sekitar Kuala Kubu Baru. Kita tengok bahagian sisi dan juga belakang daripada bahagian ataupun sisi pintu pemandu bas. Inilah hadan bas yang dibuat oleh New Hartley So saya pasang dia ada macam longkang sikit kat sini. Ada longkang dan kat longkang ni dicat dengan warna hitam. So ni pintu kecemasan dia. Nampak dicat dengan warna hitam. So tulisan bas sekolah seperti biasa berada di sini. Ada bahagian luggage compartment dia 1, 2, 3. Ada 3 luggage compartment. Okey, so yang tadi saya kata tu ada tulisan relax bro. So bas dia warna kuning, hitam dan ada juga sedikit cantik stripe ni warna ungu ataupun biru gelap. Saya rasa macam warna ungu. Okey, so dekat easel pula ada logo Mercedes-Benz. Dekat sini Mercedes-Benz. Kita ayuh nak review daripada bahagian hadapan pula. WMG 9535. So inilah salah sebuah bas yang dibuat oleh NHL ataupun New Hartley lah. Saya tak tahu nama model ni apa, sebab New Hartley dia ada macam-macam muka, tapi kita tak tahu apa nama model untuk bas tersebut lah. Tapi pada pandangan mata yuk cantik juga. Tengok mata bertentang mata untuk WMG 9535, sebuah bas sekolah. Sekarang Ayub duduk kejap tempat duduk pemandu ni. Kat luar panas benar tengah hari ni. Pukul 1 lebih ni memang panas cok. So inilah dia steering untuk bas ini. Mercedes berapa saya lupa lah tadi. Nanti saya tanya balik. Ada sahabat saya bagi tahu tadi Mercedes apa. So inilah panel meter untuk bas Mercedes ni. Ni dia batang gear cantik warna ungu. Tapi dalam video ni nampak macam merah, tapi sebenarnya warna ungu pula, sorry, warna pink. Merah jambu. Dalam video ni nampak macam warna merah sikit kan. Merah betul. So ada tu dia Mohawk. Ada Android player untuk bas ini. Terbaik lah owner. Okey, sekarang kita tengok seat pula. Warna merah. Semua warna merah dalam bas ni. Sangat menarik. Daripada lansir, siling dan juga kursi, semua dibalut dengan warna merah. So seat ini sudah tentu dibuat oleh New Hartley New Hartley Coach. So ada nombor telefon lah kat sini, NHL. Cantik. Sampai ke belakang. Cuma belakang tu ada 4 tu kursi lain lah. Bukan sama macam yang dibuat oleh New Hartley
ini. So sekarang you berada daripada pandangan belakang sekali. Seat kombinasi seat 2+2. Bahagian atas ada luggage compartment yang terbuka. So tapi dia ada penahan kat sini. Okey lah. Ketinggian dia lebih kurang 1 kaki lah. 1 kaki. So inilah bahagian dalaman yang dibuat oleh NHL ataupun New Hartley. So ini saya rasa lampu ni. Lampu. Tak pasti dah tukar LED ke tak. So ini dia lubang aircon. Klasik lah. Macam ni. Cantik kan lubang aircon ni, macam dulu-dulu tu dah. Okay, so ada televisyen yang besar. So sepadan lah dengan kita tengok tadi tu ada Android player apa, Mohawk. Betul ke sebutan dia Mohawk dia. Itu dia. So bas ni membawa 44 penumpang. Dan inilah dia yang saya sebut tadi, New Hartley Coach Builder. Alhamdulillah, maka selesai review kita pada kali ni untuk WMG 9535, sebuah bas sekolah. So dulu pun datang sini minta yuk review, tapi yuk tak ada yuk kat luar kawasan. Dan kali ni sekali lagi dia datang. Alhamdulillah, rezekilah yuk ada di Ipoh dan boleh sampai ataupun boleh datang ke SMT dan kita sampaikan hajatnya untuk kita review bas beliau. So terima kasih bos Bos Jaya kata silap nama kerana sudi jemput kita untuk buat review bas WMG 9535 ini. Semoga terus sukses kalau ada bas-bas yang lain tu nak review, bolehlah Roger kita. InsyaAllah kita akan cuba usahakan sampai jadi. So semoga kita berjumpa lagi di sesi review yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.